Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So hari ni saya dekat Setia Alam. Setia Alam. Kita nak tengok majlis pelancaran dua model terbaru daripada Aveta. Jom kita tengok model apakah itu. Pull the curtains back. Ladies and gentlemen, on the stage, the Viper 180 as well as the Bellagio 125. Alright guys, itu dia. Selamat dilancarkan dua model Bellagio 125 dan juga Viper 180 daripada Aveta. Jom kita tengok dengan lebih dekat. Harga pun murah-murah saja guys. So ini lampu hadapan dia guys, full LED hadapan dan juga belakang. Jom kita tengok lampu belakang dia pula. Dan ini rupa lampu belakang dia. Mantap guys. Meter dia guys, nampak full color TFT meter. Tapi bukan sekadar TFT meter macam tu sahaja. Ini adalah touch screen TFT meter. Okey, motor ni datang dengan kamera juga. Nanti saya tunjuk, nampak ini kamera. So kita boleh touch nak keluar, tengok kamera. Apa tu? Wah, tu. Macam-macam ada. So technically kau punya ABS kalau nak off kan kena pergi kat sini. TCS boleh close, ABS pun boleh turn on, turn off juga. Viper 180 ni dikuasakan dengan enjin 1 silinder 174cc yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 18.2 horsepower dan juga 17.2 Nm off torque. Sistem suspension hadapan dia menggunakan telescopic fork ni. Sistem brake hadapan menggunakan disc. Sistem suspension belakang dia menggunakan dual shock ni, non-adjustable dual shock. Brake belakang juga menggunakan disc juga. Radiator dia sejukan cecair. Serim hadapan dia 14 inci. Saiz serim belakang 13 inci. So agak selesa juga platform kaki dia. Ni juga datang dengan windscreen ni. Siap smoke ni. Mantap. And non-adjustable guys. Dia memang dia stationary je macam ni. Tapi agak tinggi juga. Tangki petrol dia cukup besar guys. 10.5 liter. So untuk motosikal satu silinder 174cc, saya rasa memang boleh pergi sangat jauh lah. Kompartmen dekat bawah seat dia cukup luas. Saya rasa satu open face lepas. Dia datang dengan 3 warna. Kita ada midnight black ni, arctic white dan satu lagi warna grey lah. So kalau korang berminat, korang boleh pergi dekat mana-mana dealer Aveta yang terdekat dengan korang. Korang carilah akak-akak ni kan. Harga jualan dia pun adalah mahal sangat guys. Bermula daripada RM8,998 sahaja. Aveta Bellagio 125. So Bellagio 125 ni merupakan skuter ala-ala klasik. Saya rasa korang tahulah rupa dia macam mana kan. So motosikal ini dikuasakan dengan enjin 1 silinder 124cc yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 8.7 horsepower dan juga 6.5 Nm of torque. Ini design lampu hadapan dia, lampu bulat saja. Side mirror pun bulat. Tapi cantik lah side mirror dia guys. Siap ada windshield lagi. Menggunakan LCD digital meter ni, tapi ada color lah. Bukan TFT kan Dekat ni panel-panel dia, signal off, on. So kat tengah-tengah ni ada kompartmen. Tapi pandai-pandai korang lah nak letak barang macam mana. And dia ada charging port dekat sini. Kita ada USB Type A dan juga USB Type C punya charging port. So ini kompartmen dia kat bawah seat. Tak besar sangat. Saya rasa maybe helmet seteng muat lah kot. Tangki kapasiti dia, tangki kapasiti 6 liter. So untuk motosikal bersesaran begini,
single cylinder 6 liter memang boleh jalan jauh lah guys. Alright guys, itu dia Bellagio 125. So kalau korang berminat, korang boleh pergi dekat dealer-dealer Avetta yang terdekat dengan korang. Harga jualan dia pun tak mahal sangat, bermula daripada RM6,998 sahaja.